Jarang dah, walaupun kita kat kawasan kampung, jarang dah kampung ada menu macam ni. Ini pun kalau siapa nak pergi hanyai cari makanan, lalu kedah ikut Bukit Kayu Hitam, singgah dekat sini dulu. Tak jauh, 10-15 km daripada border tu. Anda boleh nampak satu dia tulis Insurans Thailand, Go Thai Takaful. Beli insurans dulu sebelum masuk Thailand. Lepas tu, depan kedai tu kami jumpa tempat makan. Siapa ada tengok kedai roti canai Melayu? Sebenarnya dalam dunia ni roti canai Melayu lah yang paling sedap sekali. Sebab dia uli sendiri, tepung bukan pakai mesin, kuah tak kedekut. Roti canai Melayu. Ada orang kata, bang, roti canai asal India dah. Dek, kau pernah pergi India ke? Mana ada roti canai dekat India? Roti canai ni asal dekat Malaysia, dibawa oleh keturunan India Muslim. Habis tu nama Chennai. Chennai tu nama tempat. Kau ni nak buat pandai-pandai pula. Bismillahirrahmanirrahim. Roti canai Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau anda suka roti canai mama, anda nak bergaduh dekat bawah tu, itu masalah anda. Bukan masalah saya. Kalau rasa tak nak makan karbohidrat waktu pagi, boleh makan karbohidrat iaitu nasi lemak. Ini nasi lemak yang sampel lah, nasi lemak bungkus kan. Yang ni masih panas sebabnya dia bungkus tu habis baru dia bungkus, habis baru dia bungkus. Ni betul nasi lemak original, bukan nasi lemak bid'ah dengan sotong selambak lah, lobster. Itu bukan nasi lemak, dek. Itu nasi campur. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal dia padu. Jahat. Sambal ni kena masak lama. Tumisan cili tu sekurang-kurangnya 4 hari 4 malam. Taklah, 3 jam 4 jam itu barulah cili tu betul-betul rasa. Ikan bilis dia pun bukan ikan bilis murah. Ni ikan bilis yang sederhana mahal. Oh, sedap. Ada juga menu kampung, pulut, kelapa, ikan masin. Jarang dah, walaupun kita kat kawasan kampung, jarang dah kampung ada menu macam ni. Ini pun antara favourite saya. Pulut, ikan masin. Tapi kalau anda nak masuk Thailand, tiba-tiba terlupa bawa pasport, nak makan nasi, takkan je lah kat sini. Kat sini pun ada jual. Boleh masuk. Kedai ni dia buka daripada pukul 5.30 pagi sampai 12.30 hari macam tu. Ada sarapan dengan makanan heavy sikit lah. Dia cuti hari Selasa. Ingat, nak masuk Thailand kena ada insurans. Beli insurans, depan kedai insurans kat sini. Nama dia Go Thai Cafe.